mencari serta mengutip sebaik mungkin dan sebanyak mungkin pahala untuk kita bawa ke negeri yang abadan, iaitu negeri akhirat. Itu ni mati berlaku. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup ni pasti akan mati. Bukan setakat kita yang bernama manusia sahaja akan dimatikan oleh Allah SWT, tetapi segala makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, kata ulama, laku dah wujud makhluk abadan ialah Allah Azza wa Jalla, Roh itu. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan cuba memperkatakan berkaitan dengan siksa kubur dan pertanyaan malaikat muka dan nanti. Jadi mari tajuk berat sekali malam ini. Sebab apa? Sebab bagi Nabi SAW bagi tahu, orang yang cerdik, orang yang bijak ialah orang yang sentiasa ingat pada mati. Dalam kehidupan sehari-hari dia, seharian dia 24 jam, dia sentiasa ingat pada mati. Bukan setakat ingat saja, mengingat gitu tak Allah. Tapi dengan asbab ingat tu akan menyebabkan dia ni berusaha untuk takarrub kepada Allah, dekat kepada Allah dan mencari kebaikan demi kebaikan dan mempertingkatkan kualiti kehidupan sebagai seorang hamba Allah yang bertakwa. Tuhan nak. Sebab dunia ni adalah sementara. Dunia ni adalah tempat bercucuk tanah. Tempat bercucuk tanah, iaitu dunia ni adalah sebuah tanah yang subur. Kita tanam gapo? Hidup gapo? Mudah. Lillahi ta'ala, setiap sesuatu kita buat kerana Allah, mengikut apa yang dia ajar pada syariat yang disunahkan oleh baginda Nabi SAW, maka ianya akan mencambahkan, menumbuhkan kebaikan dan ganjaran pahala itu kita dapat tuai di akhirat. Tuhan kita dengar. Jadi kehidupan kita di dunia ini bukan saja Allah SWT hantar untuk diuji. Dunia ini adalah tempat ujian. Kalaulah kita mengambil dunia ini sebagai matlamat kehidupan kita semata-mata, maka kita akan menjadi manusia yang gagal dan rugi di sisi Allah. Kita kena sentiasa ingat bahawasanya kedatangan kita di dunia ini adalah sementara. Kata ulama, lebih kurang 2 minit ataupun 2 minit akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Maka kalau kira-kira 60-70 tahun ni antara 2 minit atau 2 minit setengah. Kalau kita 2 minit setengah, saya sunat tak apa nak. Kalau jadi kritik sekali, maka kita tidak boleh lalai dan membiarkan masa itu pergi dengan melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana setiap perbuatan, sama ada baik atau jahat, akan dihisab di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan kita ini dengan kematian adalah dekat sangat. Umpama sentiasa membuat perumpamaan atau analogi antara tabir dengan sebelah. Kalau siapa masa sekejap gitu. Kalau duduk malam-malam ni ada terpilih di malam ni, kawan-kawan, pagi esok tak ada. Ayolah untuk ambil Ibu mengajar kan? Tak senyala lah. Tak tahu menyala kan? Dia kata tak senyala. Dia tinggal boleh. Tak, itu lah. Takut mati itu biasa lah. Sebab satu perkara yang amat dahsyat. Kesengsaraan, penderitaan, kematian ini adalah satu perkara yang besar dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia atau makhluk, di mana ia dinamakan sebagai kiamat kecil. Sebab nyawa nak berpisah dengan dasar ni Allah. Dari riwayat mengatakan ada ulama membuat perumpamaan seumpama seekor kambing yang disembelih tetapi tak mati kambing. Kemudian lapar kulit dia, lapar disiap-siap kulit. Kita kena bisa sikit. Dah tengok lalu keluar banyak pena mata. Kadang-kadang kita sikit tak boleh buat apa. Jadi kita cerita sikit berkaitan dengan akhir, dengan seksa kubur ni sebanyak 5 hari. Dah. Allah hakimnya 50 dia pun. Dah. Tak ada tidak. Kita ni kadang-kadang larut dengan kehidupan dunia. Terutama dunia sekarang ni, satu perkara yang kita tengok budaya bagus tak? Anak-anak ingat kita, dia tembak bunga,
Dia pada duit tu, dia susun 100 warna putih, warna biru, warna orange, warna merah, dah warna hijau. Warna biru tak main lah dia kata dah sekejap. Maka dia bunga, dia hadiahkan kepada ayah dia, ibu dia sempena hari lahir. Maka ibu dia, ayah dia rasa sungguh puak jiwa dia. Apa Allah boleh duit, tapi tak, ya, sebenarnya kita kena muhasabah. Sambutan hari lahir kita tu adalah menunjukkan bahawasanya Allah kita masih pinjam. Tak, pertama usia kita bukan makin panjang apa kita, tetapi makin dekat dengan kubur, makin dekat dengan kematian. Tak. Dunia kata pergi, tak. Kubur kata mati. Al-Bara' bin Al-Azib ikut bersama baginda Nabi SAW menghantar jenazah seorang laki-laki daripada kaum Ansar. Dengan 70 ya akan dapat naungan Allah SWT di masyarakat nanti yang mana tidak ada naungan selain pada naungan Allah SWT. Kita akan dibagikan. Ya Allah, segala dosa bersilap pada kekhilafan kami, ya Allah. Ampunilah dosa ibu bapa kami, ya Allah. Kasihanilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka telah berkorban harta diri dan masa mereka dan mendidik mengasuh dan berharap kami sehingga kami dewasa, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa isteri dan anak-anak kami, ya Allah. Bimbinglah kami ke jalan ibadah dan Engkau radai, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami dan seluruh ahli keluarga kami agar dapat menjalani kehidupan sunnah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman Rahim, jika sekiranya di kalangan kami ada jemaah yang ada dan rumahmu pada malam ini, Engkau uji musibah masyarakat penyakit, ya Allah. Ay merayu, berhenti dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Engkau angkatkanlah, ya Allah. Engkau angkatkan segala musibah masyarakat dan penyakit itu daripada kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau uji kami, ya Allah. Janganlah Engkau uji kami, uji yang tidak dapat kami hadapi dengan keadaan iman kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami berdoa kepada-Mu, ya Allah. Janganlah Engkau matikan kami. Janganlah Engkau matikan kami, ya Allah. Melainkan Engkau matikan kami dalam iman dan Islam. Kami dapat mengucap doa kelima syahadah, ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min syarr wa min sayyi'il asqal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Còn cái bọc không bọc sắp bọc này sao có tao to là đi lên chợ trẻ không được buồn đâu người tôi cũng ngay rồi tao bao nhiêu phút tao lo cái đó nhiều nhìn là xịn cho bữa